Cucu-cucu atuk, korang rasa masalah korang tu besar sangat ke? Sampai rasa tak boleh nak hadap? Sebabnya kita asyik pandang benda kat bawah tu je. Tu yang nampak menakutkan sangat. Meh, ikut atuk kejap. Atuk tunjuk benda kat atas ni. Barulah korang akan faham. Kat bawah, masalah tu nampak macam gergasi. Macam ombak yang nak telan kau hidup-hidup. Tapi bila atuk naik ke atas ni, cuba tengok. Mana gergasi tu tadi? Tak ada kan? Dari sini, ombak besar tu nampak macam buih-buih kecil je. Masalah tu nampak comel je dari sini. Rahsianya, kita tak boleh nak kawal bila ombak tu nak datang. Tapi kita boleh kawal cara kita pandang ombak tu. Berhenti tengok ke bawah. Jangan fokus ketakutan tu. Angkat muka, pandang depan. Cari perspektif yang betul. Ketenangan ni datang bila kau faham. Semuanya akan baik-baik je. Percayalah. Masalah takkan hilang. Tapi hati kau yang akan jadi lapang. Ingat pesan atuk sayang ni.